Guys, sekarang ni kecoh pasal pengeluaran KWSP akaun 1. Aku setuju kalau kata pengeluaran ni khas untuk bersasar. Tapi kalau kata kita nak pukul rata untuk semua, aku tak salahkan korang yang mana korang request sebab itu memang duit korang sendiri. Contoh macam kerajaan sebelum ni, time PKP, dah meluluskan pengeluaran air sinar, air lestari. Dan masa tu, apa yang korang semua buat? Korang guna duit tu untuk selesaikan hutang-hutang korang ataupun untuk beli lifestyle korang sendiri, untuk berbelanja macam korang kaya dan tak ada hari besok. Apa dia? Duit yang korang simpan dan sepatutnya korang guna untuk hari tua, korang belanja sekarang. Bila besok dah hari tua, takkan nak mengharap dengan Baitumal. Kalau kata sejuta orang yang mengharapkan dengan Baitumal untuk sara kehidupan masa tua dia, Malaysia jadi apa? Masa tu korang jangan tanya kenapa ekonomi Malaysia, kenapa Malaysia tak ada duit kalau nak tanggung biawak hidup macam korang ni. So ingat, belanja ikut baju sendiri, bukan belanja ikut lifestyle orang. Pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam sultan.